Nabi kata antara yang menyebabkan pahala terus mengalir, walaupun tuan dia sudah puluhan tahun, 1000 tahun, 100 tahun duduk dalam alam barzakh, Nabi kata antaranya membina masjid. Cari masjid-masjid yang dibina, masuk walaupun RM1. Wahai Allah, ini je kemampuan saya. Allah tahu berapa kemampuan kamu. Kita tak perlu nak bohong siapa-siapa. Orang lain kanan kiri kita boleh bohong. Allah Maha mengetahui berapa wang yang ada dalam kemampuan kamu. Allah tahu. Sebab RM50 yang dia bagi untuk bina masjid, masjid tu sampai hari ini orang ramai guna. Wahai Allah, boleh tak kembalikan sebentar saja nyawa itu, wahai Allah? Aku nak taubat, aku nak sedekah, aku nak taubat, aku nak baca Quran. Aku tahu ada kematian, aku tahu ada barzakh, tetapi aku lalai, wahai Allah. Ayat ni disebut dan diulang-ulang, disebut dan diulang-ulang, dan tidak akan diberikan nyawa yang kedua untuk sesiapa pun yang mati.